Selepas seseorang itu mati, percaya ataupun tidak, dia akan dibawa ke alam barzakh. Barzakh belum akhirat. Barzakh ialah suatu alam di antara dunia dan akhirat. Barzakh bukan akhirat. Barzakh adalah pintu utama untuk masuk ke alam akhirat. Apabila seseorang mati, agama apapun orang itu, dia akan dibawa ke barzakh. Barzakh dan akhirat, dua alam yang sangat berbeza. Di barzakh ada dua negara. Yang pertama taman syurga, yang kedua lubang neraka. Taman syurga belum lagi syurga, lubang neraka belum lagi neraka. Orang yang ke alam barzakh duduk di taman syurga, dia akan duduk rehat, bersenang lenang. Belum ada nikmat syurga, ini alam barzakh. Tetapi bila dia masuk dalam barzakh, mati dalam keadaan yang baik, maka dia akan mendapat nikmat bukan syurga, taman syurga. Dia rehat, melihat pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah, boleh berjumpa dengan orang lain. Selain berjumpa dengan orang lain, dia juga boleh bersembang dengan manusia-manusia lain di alam barzakh. Tunggu apa Ustaz di alam barzakh? Tunggu ditiup sangkakala yang pertama. Kumpulan kedua di alam barzakh ialah mereka yang tinggal di lubang neraka, belum neraka, tetapi sudah mula penyiksaan. Ada yang dikerat lidahnya, ada yang dihempap kepalanya di dalam alam barzakh. Sampai bila Ustaz? Sampai ditiup sangkakala yang pertama dan yang kedua. Saya silap. Sampai ditiup sangkakala yang kedua. Sebab sangkakala yang pertama kiamat. Habis alam barzakh, sampai masa Allah pun panggil Israfil alaihissalam. Wahai Israfil, tiup sangkakala.